Macam mana korang kalau dapat kek besar macam ni, dengan aku beg kecil, kek besar ni. Solution dia biasa aku letak kat depan lah. Aku letak kat bakul depan lah. Memang terpaksa pegang satu tangan. Nak cancel tapi job tengah sebelum nak cancel apa. Weh, selamat weh. Selamat tapi tak tahu lah defect apa. Confirm ada defect. Mana rider-rider yang bawa tu confirm ada defect. Even defect dia sikit pun confirm ada. Kalau tak ada tu memang perfect lah. Aku tak yakin ada elok ke tak. Tapi yang aku tahu tak ada lah. Kita kena langgar apa-apa ke tak ada. Sebab aku pegang macam gini mat. Okay. Jam kat aku 4 kilo ke 4 kilo 4 kilo macam gini mat. Terpaksa kena ambil. Mana kan yang orang cakap apa yang tak boleh bawa kek, jangan bawa tu. Apa-apa nanti kita yang kena. Nanti kita yang kena komplain ke kan.